Hello guys, Assalamualaikum semua, apa khabar? So, bersama saya lagi dengan Ronda Syukri. So, setelah lama saya tak buat vlog, so kali ni saya akan buat vlog special sikit guys. Kita akan ke Japan. See you guys. So, barang pun kita dah bawa ala sikit je lah. Kita macam ala-ala backpackers lah. So, ni cabin luggage dalam 7 kilo. So, kita akan jumpa di Tokyo guys. Okay guys, so kita telah tiba dekat Narita International Airport. Kali ni saya tak seorang guys. Akhirnya sampai bersama Syuk. Syuk apa boleh? Syuk berlugar. Bukan in the house. Okay guys, so kita sampai pun dah malam. So kita memang nak ke hotel lah untuk check in apa semua. Perut pun dah lapar. Dah 8 jam kita dalam flight. Okay guys, see you later. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk hari kedua. Kita berada dekat Tokyo. So saya bersama Jas hari ni. Hello, hi, morning guys. How are you guys? Konnichiwa, arigato. Okay, so kita akan ke Gunung Fuji lah kalau kita sempat hari ni, insyaAllah. So sebelum ni episod pertama kita naik kereta kan. So kali ni kita naik bus. Tengok macam mana experience dia. Hopefully tak sesat lah. Okay guys, see you later. Please stand clear of the closing doors. Okay guys, so kita pun dah berjaya naik bas setelah 1 jam sesat di jalan. So kita akan ke Gunung Fuji lah. Kita akan direct ke Kawaguchiko. So stay tuned guys. Okay guys, so kita pun dah sampai dekat Lawson, sebelahan dengan Gunung Fuji guys. Hari tu kita pergi tertutup tengah awan kan. Sekarang kita nampak guys, siap ada salji dari kat atas. So kat sebelah sana 7E lah. So 7E, kat sini Lawson. Crowded guys. Mana nak bergambar ni? Tada, kita pakai apron. So guys, ni kita dekat Shibuya Crossing. Apa? We are closing, guys.
Okay, so hari ni kita akan ke event Tokyo Auto Saloon. Tadi cakap kuat dekat kereta api. Dalam train. Ya. Kita sekarang dalam LRT. Ya, so kita akan setengah jam lah. Setengah jam ke 40 minit lah untuk sampai ke Makuhari Messe Tokyo Auto Saloon. Ya. Betul tak? Yes. Saya cakap. ドアが閉まります。手荷物をお引きください。お部屋の乗車は Okay guys, kita pun dah sampai dekat Makuhari Messe untuk event Tokyo Auto Saloon. Ya. Hello guys. Mana? Dari mana? So cuaca pun agak baik. Ya. Sejuk. Nampak macam panas, tapi angin sejuk. Angin Best sejuk. lah. Best the best. Harap dia boleh bagi lah. Dah rugi tu, bagi duit. So ni exit. So kita nak cari entrance. Alright, see you later guys. Oh, sini tu. Ini agak-agak berlahir. Okay guys, so kita pun dah masuk ke Hall 5. So antara kereta pertama yang saya nampak ni lah Mitsubishi Triton. So kita tengoklah dia punya rim dia saiz berapa ni. Saiz 22 guys. Ini dia sahaja. So ni dia punya spec sheet lah. Okay, so dekat sini kita dekat booth Epic Autobox. So tengoklah, memang untuk buat upgrade performance lah. Dia punya kit tu guys. So ni untuk Suzuki ZC30PS.
自分たちがやるとなったら中途半端はいけないよね、いけるところまで行っちゃおうよみたいな。So akhirnya ada juga motor CBR 1000 Triple R Fireblade SP. Akhirnya guys. Akhirnya guys, kita dekat Petronas juga. Petronas guys. Yeah, Malaysia is coming. T シャツも売ってますよ。ステッカーも売ってます。はい、エグザクト T シャツは5000円からね、ステッカーは3年。さあどんどんこちらの方でね、さあ購買よく分けまくりボンバーでバンバン気分上げていっちゃいましょう。 Welcome to Japan. Thank you, enjoy. Guys, yang kita tunggu-tunggu, Top Secret. Lama daripada tahun-tahun lepas saya jadi pergi, so akhirnya kita dapat lah tengok event Top Secret dekat Tokyo Auto Saloon 2026. So guys, kali ini tema macam kemas-kemasan
Okay guys, so kita sekarang dekat Tokyo Station Shinkansen. So hari ni kita akan ke Osaka menaiki bullet train lah. So tengok guys, so ni first time jugalah saya naik bullet train. Sebab sebelum-sebelum ni pergi Tokyo tak pernah lagi tak pernah lagi naik bullet train. So guys, tu dia dah berlepas guys. So train ni orang kata berkelajuan hampir 600 km sejam lah masa diorang buat testing. Wow, cantik guys. So kita akan tengoklah dekat dalam. So train kita pukul 12, so sekarang pukul 11.30 macam tu. So yang ni kita akan naik train coach nombor 237 lah. So kita akan tunggu dalam setengah jam lagi. Okay guys, stay tune. Good morning guys. So kita dekat Arashiyama Station dekat Kyoto. So just macam mana, steady ke hari ni? Jadi Tengok guys, view dia. nice. Nice. Wah, tergamam kita kejap. Tak pernah lagi sampai sini. Sebab ada jas je kita sampai sini. Kalau tak ada jas ni, memang dekat Tokyo je. Tokyo Auto Saloon ni 3 hari tu. Kalau tak ada, confirm atas katil Atas katil je. Atas katil. Kata Jepun duduk atas katil. Siap je. So semalam kita dekat Osaka memang kita landing je sehari. Sakit belakang apa semua. Bukan kita, shoot je. Oh, saya je. Jas ni memang steady dengan apa, jaket sejuk dia tak ada. Dia memang paling steady. Okay guys, see you later. Ni lah. Apa tu? Cik dah buat vlog lah. Okay guys, kita dekat Kyoto. Kita ada jumpa satu kereta yang rare guys. Kereta Rolls Royce, antara kereta yang paling kecil yang kita pernah jumpa dekat Jepun. Tengok guys, Rolls Royce ni, Rolls Royce Silver Red 2. So dekat dalam ni kita ada juga klasik Rolls Royce Phantom 3 tahun 1937. Ya. So guys, dekat Tokyo Auto Saloon pun tak jumpa. Okay guys.